menang. Tuan-tuan sekalian, kita boleh melihat di dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini pelbagai undang-undang yang mereka perkenalkan untuk mengukuhkan penguasaan mereka. Di antaranya ialah rang undang-undang perolehan 2025 yang diperkenalkan di Parlimen, memberikan kuasa besar kepada Menteri Keuangan untuk nak overrule semua SOP keuangan untuk meluluskan apa jua bajet. Betul, mereka perkenalkan SOP 1, SOP 2, Menteri Keuangan bla 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 kena patuh sekian. Tetapi dalam banyak-banyak undang-undang ini tiba-tiba ada perkara di mana Menteri Keuangan boleh untuk nak overrule ataupun nak melampaui segala macam apa yang diperuntukkan di dalam undang-undang tersebut. Sebab itu kita bangun lawan dalam Parlimen, kita bangun melawan. Wakil rakyat daripada Pakatan Harapan sendiri ada yang bangun menentang, sehingga pada waktu rang undang ini dibentangkan akhirnya tak jadi nak diundi. Malam tu entah macam mana sihir, besok je tiba-tiba jadi undi, kita kalah pula dalam undian. Nak sebutnya tak sekali bagaimana dalam apa yang mereka lontarkan di Dewan Rakyat pun sama-sama mereka pun tak setuju. Cuma entah macam mana akhirnya mengundi juga, akhirnya boleh dah, tak ada apa sebab mereka ada majoriti. Kemudian datang pula rang undang-undang pembangunan semula bandar ataupun URA, Urban Redevelopment Act, undang-undang pembangunan semula bandar. Alhamdulillah, bila mereka buat bacaan kali yang kedua, saya sudah kata bahawa undang-undang ini tidak akan dibaca kali kedua ataupun tidak akan dibahas. Dia baca juga kali yang kedua, bila dia baca akhirnya tak jadi bahas. Sebab apa? Sebab sama-sama mereka pun tak setuju. Kalaulah mereka bahas dan mereka undi, nescaya undian ini mereka akan kalah kerana ahli-ahli Parlimen mereka sendiri tak setuju. Tetapi mereka ada masa sebulan ini, bulan September ni, masa untuk mereka berunding, untuk mereka jumpa pendakwa-pendakwa mereka. Tak mustahil bulan Oktober ini mereka akan bawa semula rang undang-undang ini ke Parlimen. Sebab itu besok insya-Allah akan ada ucapan penangguhan daripada pimpinan-pimpinan kita, satu himpunan besar-besaran yang akan diadakan di Kuala Lumpur menentang rang undang-undang ini. Dan kalaulah himpunan ini diadakan, tuan-tuan boleh turun ke tak boleh turun?